Setiap orang mesti ada benda yang mereka simpan. Disimpan hanya untuk dijadikan kenangan. Setiap kenangan pasti ada cerita. Dan cerita aku adalah mereka. Ini Aida. Muka je cantik, tapi hidup dia lonely. Nak tahu tak kenapa? Ni lah sebab dia. Member dah lali lah dapat nota dekat peti hari-hari. Ini Ipan. Korang jangan salah faham. Yang belakang tu bukan isteri dia dengan anak dia. Tapi itulah mak dia dan juga adik dia. Ayah dia dah tak ada lah. Baik budak ni. Dengar cakap mak, tak pernah melawan. Mama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Di. Pasal dia ni, korang tengok je lah dia macam mana. Aku pun tak tahu nak cakap apa dah. Yang ni pula Rusdan. Keluarga dia best. Adik-adik ramai. Kaya. Tapi... Rusdan, Encik Malik minta saya hantar Rusdan pergi sekolah. Tak apa. Saya gerak dengan kawan saya. Tapi... Oi, Pa! Kau bawa. Kau bawa asal tak? Kau tu berat. Kau yang tak larat. Bukan aku yang berat. Tadi apa? Sabar, Pa. Jangan gerak. Baik-baik, Encik Rusdan. Send the bill. Yang hitam manis tak berapa nak manis ni, inilah aku, Ashraf, aka Acap. Hari ni aku masuk sekolah baru lagi selepas 3 kali aku tukar sekolah. Nak tahu kenapa? Nanti korang tengok lah. By the way, ni mak aku. Selepas bercerai dengan bapak aku, kerap gila pindah rumah. Lepas tu, mak aku ni jenis kalau boleh 24 jam nak kerja je. Sampai aku nak masuk sekolah baru ni, dia sempat hantarkan je. Tapi aku okey je. Dah biasa. Baik rakan-rakan sekalian, kita akan mulakan perhimpunan pada hari ini. Mohon semua duduk di barisan kelas masing-masing. Dengan ini saya menjemput Tuan Pengetua untuk menyampaikan sepatutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita nak, ya? Ini kita nak. Pagi-pagi ni semangat. Semangat jati diri, semangat pelajar kita, ya? Sebelum apa-apa cikgu nak tanya. Macam mana cuti? Cuti sudah habis, bro. Saya. Siapa tu cakap?
Terus! Ambil dia! Biadab betul Cikgu cakap, dia nak cakap. Biasa Baiklah. Sebelum apa-apa tu, cikgu nak cerita sikit. Cikgu nak cerita sedikit je. Sikit je, tak banyak. Tahu tak sikit tu macam mana? Sikit je. Masa cikgu sekolah dulu, bukan main susah. Ya? Kereta tak ada, motor tak ada, bas tak ada. Zaman awak ni semua kena bercukur. Kena bercukur semua. Sebab apa? Zaman sekarang ni semua dah ada kereta. Semua dah ada motor. Boleh bawa kereta, boleh bawa motor. Cikgu tak ada benda-benda tu. Cikgu naik helikopter. Cikgu tak main darat ni. Helikopter terbang terus. Sebab cikgu tak mampu. Zaman dulu cikgu tak mampu nak beli semua tu. Cikgu ingat lagi kata-kata semangat ayah cikgu pernah bagi tahu. Open your mind before open your mouth. If you believe in yourself. Tak tahu lah, tapi memang seronok gila lah. What? Korang diam boleh tak? Bising lah. Oh, korang buahkan aku. Tak apa. Ni ya. Aku tulis dekat papan putih ni nama korang. Alamak, Mama ni. Kau ingat skor rendah ke? Kau dah tulis nama ni. Aduh. Biarlah. Tak apa. Aku tulis nama korang. Weh, cikgu datang. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Baik, terima kasih. Duduk semua. So, hari ini saya nak perkenalkan kawan baru kamu. Ashraf, boleh kenalkan diri? Ini Zack, gangster sekolah. Belakang tu kuncu-kuncu dia. Tapi betul-betul gangster ke? Keluar! Sorry cikgu. Buat sekolah ni macam mak bapak sendiri punya. Suka-suka datang. Sambung, kenalkan diri kamu. Assalamualaikum semua. Nama saya Ashraf. Korang boleh panggil saya Ashraf je. Dan saya daripada Kuala Lumpur. Baik, so Ashraf, kamu boleh duduk sebelah Laila. Oh, situ. Terima kasih cikgu. Ashraf, saya nak bayar data awak. Woi, cepat lah. Aduh. Tak apa lah. Kau je lah pergi. Aku takut lah. Kau ni pahal, kecoh lah. Cepatlah ikut je lah. Tak apa. Kau pergi je lah. Tak kau lah. Woi, bagi balik bola tu. Woi, kau nak buat apa ni? Puas tak? Itulah. Pergi sekolah, cikgu ajar untuk jaga adab. Bukan biadab. Zack.
Macam mana? Nanti cikgu nampak nanti. Peduli apa aku? Kau kena dengan aku ke? Hei, kau ingat aku takut sangat ke dengan kau ah? Kau ni memang meminta. Lepas dia. Apa? Aku tahu cara ajar budak. Kau tak ajar aku dulu. Merah. Tu, kerja kau ni fly je. Kau tak cuba kantoi ke? Sebab aku tahu kita duduk seorang mesti bosan gini. Siapa? Aku lah. Siapa tanya? Tak payah tunggu balik lah. Sekarang aku on. Ketika kita muda remaja segalanya dalam genggaman. Walau apapun takkan menjadi halangan. Hidup ini setia menanti. Generasiku bersinar bagai mentari. Oh, 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 malam ini bertemu di pesta, berdebar membalas senyumannya. Manisnya, oh jatuh cinta kali pertama, bersama melukiskan impian.